Okay, hari ni mak try buat chicken tender. Ni tengok Khairul Aming buat. Jadi teringin lah pula ni anak dara mak ni nak buat chicken tender. Jadi hari ni try cuba. InsyaAllah sedap pula. Okay sahabat-sahabat, sahabat-sahabat bolehlah mencuba chicken tender ni. Memang sesuai lah kalau budak-budak makan. Sekarang ni budak-budak memang suka yang viral-viral ni. Tapi memang sedap. Sahabat-sahabat boleh mencuba. Okey sahabat-sahabat, nak tahu macam mana cara mak buatnya? Bolehlah tengok video mak selepas ini. Okey? Selamat mencuba. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okey, hari ni mak nak buat chicken tender yang tengah viral sekarang ni. Ini mak resepi daripada Khairul Aming. Telio pula nak buat ni. Anak dara mak ni nak buat chicken tender hari ni. Bahan-bahan dia dah dibelinya tadi. Ni dia campuran tepung goreng rangup serbaguna bistari yang tak pedas dengan yang pedas. Ini dia. Tu ayam lah secukupnya. Ada lemon dan ni ada mayonis. Ni bahan-bahan dia. Yang ni apa ke nama? Bacalah tu Macam ni apa? Black pepper, garlic powder, chili flake, paprika dan juga black pepper. Ni untuk dia punya sos dia ya. Yogurt ya. Yogurt. Okey, kita tengok dulu. Bahan-bahan dah tengok, jadi kita nak nak bancukan, nak buat cara-cara macam mana. Jom kita terus membuat cara-cara chicken tender ya. Sebelum itu sahabat-sahabat mana yang baru terjumpa channel mak, bolehlah like, subscribe dan komen, tinggalkan jejak. Boleh kita nanti bertukar-tukar kunjungan. Okey sahabat-sahabat semua, mari kita teruskan. Okey, sekarang ni kita buat 2 mangkuk ya tepung ni. Tepung bistari ni. Kalau siapa yang tak nak pedas, tak payahlah bubur pedas ya. Tapi mak hari ni nak bubur yang pedas sikit. Jadi kita samakan lah. Sama. Jadi pedas separuh, tu separuh. Kita nak banculah dengan air ya. Kita bancukan. Kita kacau dulu ya. Yang ini untuk kita bancung dengan air. Yang satu lagi ni yang kering ya. Yang kering ni dia tak payah bubur air. Ni dia. Kita kacaukan. Yang ini kita bancurkan air. Kita bancurkan agak-agak jelah. Jadi dia basah lah. Kita akan celupkan nanti ayam dekat sini. Okey, ni dia. Kalau tak nak pedas, tak payah bubur pedas ya. Ni chicken tender ni tengah viral sekarang ni ya. Kita nak rasa buat sendirilah. Kalau beli memang mahal ni sahabat-sahabat. Mana yang anak-anak ramai tu. Jadi kita tak payahlah nak ni kita boleh buat banyak kali ni. Ada ayam kita buat. Okey, ini dah siap satu. Jadi yang ini kita tepung yang satu lagi ni kita biarkan macam ni. Okey. Okey, sementara tu kita panaskan minyak ya. Kita panaskan minyak, ni tepikan dulu. Kita nak celupkan dulu ayam ni. Ya. Nak celupkan ayam ni. Kita gunakan garpu. Mak pakai sarung tangan tak garpu? Mak ada sarung tangan. Okey, kita gunakan sarung tangan. Sarung tangan. Sementara tu kita bolehlah panaskan minyak ya. Ni dia ayam yang kita dah cuci tadi, bersih, kita masukkan dalam ni. Kita kacaukan dia.
Bila dah macam ni, dah sebati, kita goreng dulu sikit ya. Kita panaskan dulu. Tapi kalau kita perap lama lagi sedap kot. Kan? Jadi yang kita nak tunjuk yang ni. Jadi yang separuh tu nanti kita perap dulu. Kita berdua orang je, 3 orang. Yang ini kita gaulkan dulu. Okey, kita ambil. Dah macam ni. Ambil lagi satu. Dia tak putus. Okey, minyak dah panas. Kita masukkan dia. Wow. Tak mau tegak. Okey, nampaknya chicken tender kita dah mula garing. Biarkan dia dulu garing. Okey, nampaknya ayam kita dah masak. Ayam tender. Okey. Angkat semua. Sedap. Bau dia pun dah naik dah, sahabat-sahabat. Ni minyak ni biarkan dulu dia panas ya. Biarkan dulu dia panas kat situ. Okey. Sekarang kita nak buat dia punya sos dia. Okey, sekarang kita nak buat sos yang untuk nak salut dengan ayam ya. Paprika ni kita ambil 1 sudu. 1 sudu ya. Satu sudu. Lepas tu apa namanya, cayenne pepper powder. Sama juga banyak dia, lebih kurang 1 sudu juga. Sudu paprika 1 sudu. Ni kuah, ni sos untuk kita nak gaul dengan ayam ya. Cayenne pepper, nampak ni 1 sudu juga. 1 sudu. Tengok sudu lah. Kalau sudu kita besar lah. Ini dah cukup. Yang ini garlic powder ni 1,5 ya. Senang kita buka macam ni. 1,5 sudu ni 1 sudu. Mak kira 1 sudu setengah. Okey, 1 sudu setengah ya. 1 sudu setengah je. Okay, mak nak bagi lebih tadi. Yang ini chili flake ni setengah. Okey, takut pedas. Cukup Kalau sahabat-sahabat nak rasa lebih yang nak pedas lagi, tak apa sahabat, boleh buat. Ini ikut kita punya cita rasa lah. Lepas tu kita masukkan brown sugar 1 sudu. 1 sudu. Dia ada manis-manis sikit lah, baru rasa sedap. Okey, lepas tu garam masukkan. Okey, kita gaulkan semua ni. Kalau rasa nak pedas lagi, sahabat-sahabat bolehlah bubur cili ke, lebihkan yang cili ke apalah. Kalau macam tak tahan pedas, kita kurangkan. Okey, sekarang kita nak masukkan minyak yang panas tadi ya. Minyak panas tadi tu kita ambil sikit. Kita tuang dalam ni. Berdeceng tu nampak. Tu. Tengoklah agak-agak lebih kurang
satu sudu, 1 sendok pun boleh lah. Kita kacaukan dia. Sekarang kita nak gaulkan ya ayam ni bersama dengan kuah tadi. Kita tuang semua chicken tender ni. Kita gaulkan ayam ni. Tu dia. Wow. Tu dia. Oi, sedap weh. Sahabat-sahabat nanti bolehlah cuba ya. Kadang-kadang kita tengok macam susah ya. Bila kita dah buat ni rasa mudah pula. Okay, sekarang kita nak buat dia punya sos. Ni mayonis. 3 sudu mayonis. 2 3. Okay, mayonis. Lepas ni yogurt. Yogurt 3. Okay, yogurt 3. 1 2 3. Okay, yogurt. Okay, macam ni. Okay, yogurt, mayonis. Lepas tu kita masukkan garam sedikit. Sedikit garam. Tu kita masukkan 2 ulas bawang putih. Dan kita perahkan asam limau. Asam lemon. Ui, sedap. Okay, kita kacau. Bangit dah bau dia. Kita kacau-kacau dia, sebatikan dia. Okay, sedia untuk dihidangkan. Sekarang kita nak rasa macam mana rasanya chicken tender ya. Ni makanan orang budak-budak sekarang ni. Kita makan sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan untuk sahabat-sahabat semua. Sedap lah. Lupalah sahabat-sahabat ya. Tapi memang dah sedap dah pun. Kita tambahlah black pepper ya. Dah terlupa black peppernya kat belakang dia. Oh mak kau. Terlebih weh. Kita ambil sikit dah terlebih taruh tepi. Okey. Kan pedas pula. Bau lengam. Tadi tak ada black pepper. Sorry. Dah tersilap kan. Ni dah. Okey. Kita makan lagi. Kita tengok rasa lagi. Bismillah. Lagi sedap. Okey sahabat-sahabat. Selamat mencoba chicken tender ni. Memang sedap lah kalau kita ramai-ramai makan. InsyaAllah sedap. Memang sedap. Okeylah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Selamat mencoba. Bye.